To be honest, kita bukan cinta orang tu sekarang, tapi kita cinta version yang kita harap dia akan jadi. We hope that he change. Macam contohlah kita dah bertahun-tahun dengan orang tu, kita harap dia akan berubah, tapi sebenarnya perangai dia still sama. That's why kita tak cinta dia yang dulu, kita cinta dia yang sekarang. Hi guys, welcome back to our Girl Math Problem, Where big thinkers Become Big Solver. So topik kita pada hari ini sangatlah berat dan sangat penting dekat perempuan kat luar sana. So stay tune. Yes, topik kita pada hari ini kita nak cakap pasal love, healing dan satu benda yang perempuan struggle nak buat kat luar sana iaitu walk away. Betul. So topik kita pada hari ini adalah Girl Math in Love. Pergi tu tanda harga diri. Yes, kalau korang tengah dalam macam relationship yang buat korang rasa letih, kosong atau selalu macam salahkan diri sendiri, so ni episod untuk korang. Betul? Okey Akila. Hani nak tanya. Cuba Akila jujur dengan Hani. Pernah tak Akila terfikir kenapa perempuan susah sangat nak keluar dari toxic relationship? Yes, sebab kita selalu macam rasa emotional. And perempuan selalu macam attach dengan memories. So dengan potential macam bukan dengan reality lah. So basically perempuan ni tak tahulah kalau lelaki, tapi perempuan selalu sangat-sangat attached dengan memories. Betul. Sebab to be honest, kita bukan cinta orang tu sekarang, tapi kita cinta version yang kita harap dia akan jadi. We hope that he change. Macam contohlah kita dah bertahun-tahun dengan orang tu, kita harap dia akan berubah, tapi sebenarnya perangai dia still sama. That's why kita tak cinta dia yang dulu, kita cinta dia yang sekarang. Ya, but at least kita suruh dia yang berubah, bukan orang lain yang berubah, betul tak? Dan kita selalu fikir macam kita dah invest masa, kita dah invest energy, kita dah air mata kita keluar berlencun pun, kalau aku pergi sekarang semua tu macam sia-sia je. Selalu rasa macam tu. Just to add on, it just like macam like you say kan. So means that we as I tak kisahlah perempuan ke lelaki ke, bila kita dah bagi effort dekat someone, we hope that the effort have a feedback. Sebab effort tanpa feedback adalah effort yang sia-sia. Betul. That's why dekat situ kita kata, kalau kita stay, sebenarnya kita menambah rasa lagi dekat kesakitan. Bukan kita dapat something different lah. That's why kita kena pergi. Wow, Hani tengah dalam fasa yang ni ke? Yes, kita dalam keadaan yang sangat broken. Okay, so Girl Math kat sini kadang bukan kira duit, sebenarnya emosi dan harga diri. So Kila, kita buat kira-kira Girl Math in Love. Macam mana Kila? So Girl Math in Love ni dia macam kalau kita stay, mesti kita rasa mental kita drain, kita rasa self-worth jatuh, kita rasa macam sebab perempuan ni every night mesti dia akan overthinking tau. Betul. Lelaki ni kalau dia tidur je. Dia tak fikir apa perasaan orang sebenarnya lah. To be honest, kalau nak di-add on apa yang Kila cakap ni kan, kita perempuan tak boleh tidur dalam keadaan sedih. Betul. Tapi lelaki dia boleh tidur dalam keadaan sedih. Okay, so the next one is like, bila kita pergi, if we walk away, kita akan rasa sakit tu sekejap. Kita akan nangis. To add on apa yang Kila cakap, it is okay to feel the pain, tapi setidaknya sakit tu sekejap je. Daripada kita terpaksa stay in a toxic relationship. That's why kita pilih untuk pergi. It's okay to be slow, but dalam keadaan perlahan tu, kita mencari ketenangan. Betul? Dia macam ni lah. Biar sakit sekarang, jangan sakit kemudian. Betul Betul tak? Betul? And then dia macam walking away ni bukan bermaksud kita kalah tau. Bukan bermaksud kita kalah, bukan bermaksud kita menyerah. Tapi actually, kita sebab kita dah tak tahan. And then, itu je satu-satunya keputusan yang bagus sebab, yelah macam ni cakap lah. Kita stay, kita sakit. Dan kita pilih je untuk pergi. Betul? Nampak je lah apa orang nak cakap pun. Tak sia-sia pun kalau kita pergi. Betul tak Hani? Betul, setuju. Okay, Kila nak jujur sikit lah kat sini. Apa macam tanda-tanda yang kita selalu ignore? Okay. Dia macam kalau tanya Hani lah kan, sejujurnya benda-benda yang kita ignore, like macam perempuan ni dia suka lelaki yang red flag. I don't know why. But basically if you ask me pun, I pun suka lelaki yang red flag. Dia macam bila kita je usaha kan. Macam, Hani suka lelaki yang red flag? Dia macam, that's why lah I selalu involve in something yang macam tak long tau. Okay. So dia macam ni lah istilah dia. Kita ada satu perangai, tak kisah tak. Asalnya usually perempuan dia akan text dulu, dia akan explain dulu, dia akan minta maaf dulu. Tapi
Dekat situ je dah salah satu tanda yang kenapa kita ignore tanda-tanda tu yang relationship tu patut ditinggal. Sebab kita yang beria dulu. The partner tak beria pun. Okay, so bila boundaries kita tak dihormati, macam tak di-respect lah. Bila kita cakap, aku tak selesa lah. Tapi dia buat juga. Macam dia asyik repeat benda yang sama, dia asyik buat benda yang sama. Faham tak Hani? Ya, betul, faham lah. Macam ni cakap lah. Dia macam lebih kepada perasaan kita dikecilkan. And then dia akan react. Alah, you ni overreact je. Masalah ni perempuan ni small little things tu sangat penting dekat dia. That's why kita overreact dekat benda-benda kecil. And then benda-benda kecil ni lah yang lead kepada benda besar. That's why kita dah kena tegur. Dan lelaki tak boleh terima benda tu. Ya, betul. Kadang-kadang benda yang kecil tu lah boleh jadi benda yang besar. Sebab tu lah benda yang kecil tu kena settle dulu sebelum jadi yang besar. Betul? Betul tak? Atau janji manis tapi behavior sama. So circle pun macam akan repeat benda yang sama. Betul. Dia macam girl math logic. Kalau pattern sama berulang, jawapan dia bukan sabar. Tapi kita kena buat keputusan. Kita nak stay, kita nak pergi. Lebih baik pergi daripada sabar je. Tak boleh sabar je. Betul. Hani, sebenarnya kan ramai perempuan yang sebenarnya confuse self-respect ni dengan self-sacrifice. Betul. Sebab kita fikir, kita sebagai perempuan, kita fikir kita bertahan tu tanda cinta. Tapi sebenarnya kita bertahan tu kita sunyi. Imagine lah kita dah selalu dengan dia everywhere, siang, malam, pagi, petang, dah selalu ada Betul. dia. Jadi tiba-tiba kita nak kena hilang dia. That's why kita rasa macam aku bertahan lah dengan dia. Tapi kita yelah, sebab untuk kita apa? pun malas nak start from A to Z balik kan. Betul. Kita bertahan tu untuk apa? Untuk tidak rasa sunyi. Tapi sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Betul. Macam love sepatutnya buat kita rasa selamat, bukan anxious 24 jam. Betul. We can love someone, but kena sentiasa ingat. Kita kena sentiasa diri kita, sayang diri kita sendiri dulu. Betul. Sebelum kita nak sayang orang, sayang diri sendiri. Betul. Kita kena cari lelaki yang untuk future, bukan lelaki yang untuk main-main untuk sekarang. Betul. So that doesn't make you selfish, but that is macam you aware dengan diri you. Cari lelaki yang betul. Betul. Okay, Kila. So basically kan Kila, healing ni bukan orang ingat healing ni kita terus lupa. Sebenarnya healing ni kita tak terus lupa pun. Kita tak terus sembuh pun. Ada orang dia ambil masa berminggu, berbulan, bertahun. Ada juga orang sampai dia nak meninggal pun dia tak heal tau daripada keadaan tu. Betul. Ada hari macam kita kuat, ada hari kita sedih, ada hari kita rasa normal. Itulah perempuan. Kita selalu main dengan perasaan kita sendiri. Betul tak? Betul. And then to be add on, sentiasa ingat apa sebab kita nak healing. Sebab apa kita nak healing tu, ingat balik yang masa kita dengan dia, kita pilih untuk pergi tu, apa sebab kita pergi daripada dia. So jangan lupa kita pergi atas sebab kesakitan kita dengan dia. Betul. That's why kita nak healing. So healing ni macam remembering the pain lah. Macam kita dah tak nak pergi balik dekat tempat yang sama, situation yang sama dengan orang yang sama. Faham tak? After we dah break up dengan someone, kita kena build balik the confidence. Go and find ourselves. Pergi cari diri sendiri balik. Sebab percaya tak, masa kita dalam relationship actually kan, kita dah bring up kita punya perangai yang lain. That's why bila kita dah break up dengan dia, kita kena cari kita punya diri sendiri yang balik. So girl math kat sini, healing mungkin ambil masa sikit lah untuk kita. Tapi staying broken ni macam lagilah ambil masa kita, lagilah buang masa kita. Betul. Dan macam perempuan yang tak ada harga diri. Faham tak? Betul. And then girl math ni bukan kira siapa paling tahan sakit ke, paling tahan sabar ke. Dia lebih kepada the one yang boleh fikir logik lah. Dia rasa je dah lama duduk dalam toxic relationship, dia boleh keluar je daripada tu. Tapi siapa paling berani, pilih diri sendiri. Betul. That's why kan, walking away is saving the future. Because kalau you salah pilih partner in the future, you salah pilih masa depan. That's why daripada sekarang you kena start choose the right one. Betul. Self-respect ni macam lebih mahal daripada temporary love. Alright, so to be wrapping guys, since the topic is about love, apa yang Hani nak pesan dekat sini, I just broke up a few days ago. So basically benda tu berkaitan dengan Hani sekarang. So I just want to say that it's okay to be to choose yourself, untuk pilih diri sendiri. Instead of kau fikir macam aku tak mampu nak buat, just believe in yourself. Because it's okay Hani, ni just sayang diri sendiri je lah sayang diri sekarang. sendiri je. Sebab buat apa kita nak stay dalam toxic relationship kan. And then sebenarnya sayang diri sendiri lagi penting lah.
Betul? Apa yang Ania boleh cakap, just buat je. Jangan kata tak boleh. You boleh, tapi you yang tak nak fokus on it. So remember lah Hani, walking away ni sebenarnya bukan tanda Hani lemah. betul? Tapi Hani sayang diri Hani sendiri. Dan Hani pergilah healing mana-mana pun. Betul setuju. It's a sign you finally know your worth. It's a sign for me to choose my own diri sendiri. My harga diri. Girl Math in Love ni ialah macam kita pilih peace, bukan chaos. Betul. Kita pilih ketenangan, bukan huru-hara. Kan? Ya, betul. So, alright guys. Thank you for listening to Girl Math Problem. Where big thinkers become big solver. See you in the next episode. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye.